Okay, dapat printer punya time, dia ada printer satu lah. Lepas tu bateri dengan paper holder, kertas satu kurung, USB cable dengan adapter. Ini Type-C cable. Lepas tu kertas bateri dia macam mana masuk? So buka belakang dulu. Lepas tu kita tengok sini, cucuk bagi belakang sahaja. Cucuk belakang, lepas tu sudah masuk siap. Ini macam sudah boleh. Lepas tu kertas dia macam mana masuk? So buka printer, lepas tu kertas ini macam masuk. Okay. So on printer. Sekarang saya buat satu example bagi you tengok macam mana guna 80mm punya kertas dengan macam mana guna 60mm 58mm punya kertas. So sekarang saya bagi reverse lah. So kalau saya sekarang nak guna 80mm punya kertas, saya tukar ini, tukar 80, lepas tu touch print. Okay. So kalau nak tukar bagi 58mm kertas, so you tengok printer sini ada nombor 2 punya lubang. Tekan masuk. Lepas tu kertas masuk, tutup. Okay, so sekarang saya try 58mm kertas. Tukar sini bagi 58. Lepas tu tekan touch print. So dia support 58 dengan 80mm. Lagi sekarang kalau nak print label, dia pun boleh print label sekali. So nak print label, macam mana print? So you tengok you punya kertas apa size dulu. Contoh you punya size 60mm, lepas tu kali 40. So you sini, you tengok sini, last nombor 2 itu 6 punya. Okay, mau macam mana tengok? Sini ada tulis punya 20, 30, 40, 50, 60. So sudah masuk paper holder. Lepas tu masuk kertas. Tutup. So tutup. Pertama mesti ada rugi satu kertas lah. Jadi dia punya apps guna apa? Kalau apps dia guna Android, guna Easy Label. Kalau iOS dia punya nama My Label. Lepas tu sudah download ini apps, tekan open. Do not save. Okay. Jadi sekarang saya buat satu. Contoh sekarang saya kertas 60 kali 40. So mau macam mana buat? Tekan create. Lepas tu boleh masuk gambar, image. Okay, boleh masuk XP. Lepas lagi tanpa image, OTA. Okay, sudah bersiap. Lepas tu tekan print. So ini macam print label sahaja.